Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan satu persoalan yang sering ditanya oleh pencarum KWSP, iaitu siapakah golongan yang berpotensi layak sekiranya cadangan pengeluaran KWSP secara bersasar diluluskan pada masa hadapan. Perlu ditegaskan bahawa setakat ini tiada sebarang pengumuman rasmi mengenai kelulusan pengeluaran baharu daripada KWSP. Namun begitu, terdapat beberapa cadangan yang pernah diketengahkan oleh NGO PJRM berhubung golongan yang dianggap terkesan dan memerlukan pertimbangan khas sekiranya pengeluaran bersasar dilaksanakan. Golongan pertama melibatkan suri rumah yang berdepan kesukaran kewangan dan memerlukan bantuan untuk meringankan beban keluarga. Ini termasuk situasi apabila pasangan menghidap penyakit kronik atau tidak lagi mampu bekerja seperti biasa, sekaligus memberi tekanan kepada kewangan isi rumah. Golongan kedua ialah ibu tunggal yang kehilangan suami atau ditinggalkan tanpa sokongan kewangan yang mencukupi. Dalam keadaan tertentu, mereka perlu menanggung kos sara hidup serta perbelanjaan anak-anak yang masih bersekolah dan memerlukan perhatian sepenuhnya. Golongan ketiga pula membabitkan pencarum yang kehilangan pekerjaan pada usia pertengahan. Mereka mungkin diberhentikan akibat langkah pengurangan kos syarikat dan sehingga kini masih belum memperoleh pekerjaan tetap. Keadaan ini menyebabkan ramai terpaksa melakukan pelbagai kerja sambilan demi meneruskan kehidupan serta memenuhi komitmen bulanan yang semakin meningkat. Seterusnya ialah golongan yang sudah lama tidak mencarum secara aktif kerana bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Mereka dikatakan memerlukan modal tambahan bagi mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Golongan kelima melibatkan pencarum yang masih mempunyai pekerjaan namun pendapatan yang diterima tidak lagi seimbang dengan peningkatan kos sara hidup. Walaupun masih bekerja, tekanan kewangan yang semakin tinggi menyebabkan mereka turut berdepan cabaran untuk menguruskan perbelanjaan harian dan komitmen sedia ada. Menurut pandangan yang pernah dikongsikan oleh NGO PJRM, kelima-lima kategori ini dianggap antara kumpulan yang paling terkesan dan memerlukan pertimbangan sekiranya kerajaan serta KWSP bersetuju melaksanakan pengeluaran secara bersasar. Apa yang perlu difahami? Konsep pengeluaran bersasar bukanlah pengeluaran yang melibatkan semua pencarum. Sebaliknya, ia hanya tertumpu kepada kumpulan tertentu yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. Buat masa ini, sebarang mekanisme pelaksanaan, syarat kelayakan dan jumlah pengeluaran masih belum diumumkan secara rasmi. Semua perkara tersebut hanya akan diketahui sekiranya cadangan berkenaan mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak berkaitan. Sebagai makluman, KWSP setakat ini masih belum mengumumkan sebarang skim pengeluaran khas baharu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa merujuk kenyataan rasmi KWSP dan kerajaan bagi mengelakkan kekeliruan atau penyebaran maklumat yang tidak tepat. Jadi, itulah penjelasan mengenai 5 kategori yang sering disebut sebagai golongan yang berpotensi dipertimbangkan sekiranya pengeluaran KWSP secara bersasar diluluskan pada masa akan datang. Semoga perkongsian ini membantu anda memahami isu yang sedang dibincangkan dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cadangan tersebut. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.